Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Barin. Guys, tengok saya gelap ke sunburn ni saya rasa ni. Asyik mancing ke kerja kan. Okay, tak apa. Hari ni saya nak bawa korang pergi tengok kereta yang berharga 100.05 ni. Kereta kat belakang CAN bus, Daihatsu CAN bus, berharga 105 on the road, NCD 55%. Biasa kita buat video pasal Honda N-Box, tapi hari ni kita nak buat tu, dia comel sikit, nampak? Dia ada satu kelainan sikit. N-Box masih ada, tapi kalau nak kereta ni, cepat-cepat Roger Arif Barin. Jom kita tengok apa yang menarik kat kereta ni, apa yang ada kat kereta ni. Jom, let's go. Jangan lupa guys, like, follow, komen, subscribe saya punya YouTube channel FF5. So inilah dia. Saya ada pernah dapat customer, bang, ada tak Daihatsu CAN bus ni? So ada, nampak? So macam mana kah? Kereta ni datang dengan 2 tone color. Dia nampak dia punya segmen tu lebih menarik lah kereta ni. Dia bukan MPV car, dia adalah K car, kategori K car. Dia nampak kelainan sikit daripada yang kita tengok sebelum ni, Honda N-Box kan. Cuma ni Daihatsu, so dia punya kategori sama, konsep adalah K-Car. Lampu dia cute sikit lah. So takkanlah kau nak beli lampu kereta yang sama kan. So kali ni kita tukar dia punya type sikit, kita ambil different look dia punya design. Saya rasa ada yang minat kereta ni. Ada yang minat kereta ni. Sebab apa saya kata N-Box laku. Dah apa ni, lepas tu apa lagi satu, yang satu lagi kereta apa lah, yang kecil tu. Alah, saya pun lupa lah satu apa lagi kereta kecil tu. Toyota Tank. Itu pun kereta laku keras sampai tak ada stok. Tapi kali ni kita buat kelainan, kita masuk Daihatsu CAN bus. Ni bahagian depan dia punya front look. Okay, dia ada fog lamp kat situ. Enjin 660 turbo. Dia ada satu single LED yang besar. Kereta ni dia punya tinggi lebih kurang dalam 167. Saya rasa sama tinggi saya ni, 170 lah lebih kurang. Okay, tu ketinggian untuk kereta ni. Bahagian belakang dia punya pandangan. Apa saya nak cerita kereta ni kan, disebabkan ada yang request, bang, kalau ada CAN bus ni buat video. Okay, tak apa, kali ni ada. So logo Daihatsu. Cuma saya suka dia punya design belakang ni, dia kemas. Pak, dia ada casing frame plate dia dekat sini, and then dekat tempat sini adalah satu ruang, dia punya reverse camera, and then tempat buka boot belakang. So kita tengok dekat depan balik, sama, satu body daripada depan sampai belakang, 2 tone. Atas warna putih. Ni warna apa lah? Cuba komen, ni warna apa bawah ni? Pak, dia ada line kat sini. Ini masuk sport rim, handsome. Tapi memang dia datang asal dengan rim compound macam ni. Berapa dia punya? 155, 65, 14. Tayar murah, 100 lebih je kalau korang pakai sport rim, pakai rim yang sekarang ni. Kalau nak upgrade, maybe ambil size 15, tayar pun tak mahal, masih 150, 160. So dia ada lining chrome kat situ. Alright, ada. Alright, so ni bahagian dalam dia, nampak tak? Cantik. Dia meter yang lain daripada N-Box, memanglah, sebab dia bukan Honda, dia Daihatsu, tapi kategori K-Car. So maksud saya kata lain tu sebab kita dah biasa pandang N-Box kan. Datang dengan push start button, 2 power door, auto start engine, pre-crash. So ini dia punya door panel. Ada 2 tone juga door panel, memang cantik. So sama juga konsep kereta ni. Siapa yang nak pakai hari-hari, hantar nak pergi sekolah ke, pergi pasar, nak parking senang, yang mana jenis duduk kondo tu, inilah kereta korang. Tapi nak kereta nak gajah semua ada je. So saya ambil kereta kecil ni, dia lain sikit. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk dalam. Mileage 8,500. So ni dia punya bahagian interior dia dekat dalam. So dah siap settle semua, boleh masuk Android player yang baru, reverse camera terang. So yang ni ada wireless charger lagi. Pak, apa nak lagi? Ada wireless charger. So ada USB tepi ni, then ada cup holder satu,
Dua, saya nampak kemas lah kereta ni. Serius nampak kemas. Paling best, nampak ni, electric parking. Dia dah tak ada pakai yang dekat kaki sana tu. Tak ada pakai lagi dah. So ni bahagian depan dia memang cantik lah kan. Macam mana nak buka ni? Okay, then boleh letak atas. So memang selesa. Ini weekend car korang ke yang dah tak nak bawa kereta bising-bising ke, besar-besar ke, inilah kereta dia. Ada Isofix lagi, nampak? Boleh letak baby punya kasit. Apa yang saya minat kereta ni, dia punya ruang dalam dia besar kereta ni, nampak? So ini headrest. Ni headrest dia tinggi. Saya rasa orang yang tinggi pun boleh drive kereta ni dengan selesa. Ni dekat bahagian belakang. Ni saya duduk kat bahagian belakang ni. So ada tempat penyangkut lagi, kiri kanan. Nak keluar pun senang. Ada power door. Jadi kita tengok bahagian belakang dia. Right. Serius dia punya boot belakang ni sangat-sangat ringan kalau kita nak buka. So ni bahagian belakang untuk CAN bus. Right. Ada satu ruang lagi dekat bahagian ni. Ni maybe boleh letak maybe tools ke, beli jumper box tu kan, letak. So saya sarankan dekat korang, mana yang beli kereta atau ada pakai kereta, beli satu standby jumper kereta yang bateri tu, boleh letak dalam ni. So kalau bukan untuk kita, one day maybe kita boleh bantu orang. Saya ada. Ni kita letak depan. Ni letak depan. Sekejap. Yes. So besar kereta ni guys. Tutup. Oh, bila dia tutup pun kan, nampak saya buat balik saya lepas tau. Bila saya lepas tutup pun, dia punya bunyi tu dia tak macam sakit hati lah dengan dia cantik bunyi dia. So ada power door belah sini juga. Okay, nampak? Apa lagi yang saya nak cerita, apa yang saya nampak saya cerita kereta ni. Biasa kita buat untuk Honda N-Box. Ada heater seat. Nampak? Ada heater seat. So kereta ni from Japan. Kalau korang berminat untuk kereta ni, boleh roja Aribarin. Okay, 105 on the road, NCD 55%. Okay, kereta yang comel ni. Shooting brake ada, FL5, C200 pun ada. Kalau berminat nak beli kereta yang ada yang saya tunjuk ni, roja Aribarin cepat-cepat. Booking RM500 sahaja. Macam minat nak kereta belakang ni? So roja Aribarin. Assalamualaikum.